Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam 20 Ramadan. Allahu Akbar. 10 akhir Ramadan. Ni menu anak yatim aslam hari ni. Ayam masak sambal. Allahu Akbar. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Okay, jom kita pergi kat luar. Kita tengok menu apa lagi anak yatim aslam hari ni. Alhamdulillah. Kita packing di luar. Kita tengok menu apa lagi anak yatim aslam ni. Alhamdulillah. Hari ni 20 Ramadan. Hari ni menu nasi putih basmati ni. Ui, Alhamdulillah. Wah, panjang kat ni. Hari ni ayam masak bedah. Alhamdulillah. Ni ada sayur campur. Ada tambahan, ada nugget. Ni anak-anak seronok ni. Ni ada buah sangkuit. Ini ada dadih coklat. Alhamdulillah. Ni buah Melaka tu dia comel-comel je. Tengok. Elok masuk dalam bekas ni. Seronok anak-anak tengok. Alhamdulillah. Ada kurma. Okey, ayak balang kasih sayang kita hari ni. Ada ayak sangkuit. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas usaha sudi berkongsi rezeki dengan yatim aslam ni. Ini yang cikgu di belakang ni, dia orang tengah packing lah. Ni anak-anak pelajar di sana tengah baca Yasin, tengah susun. Kemas je. Alhamdulillah. Nanti anak-anak balik ni dia habis baca dia pun ambil ni ayak nampak tengah susun. Ni satu-satu portion macam ni. Kita tengok satu. Ni kita buka adibah. Tengok. Ada nasi, ada buah, ada ayam, ada naga, ada sayur, lengkap semuanya. Alhamdulillah. Ni dadih. Terima kasih banyak sekali lagi pada usaha studi berkongsi rezeki untuk 20 Ramadan. Anak yatim asraf di asram Makasayang sini. Jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.